Jom kita cerita pasal apa nak cerita pasal apa ni? Hari ni kita cerita tentang nak sambung sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad. Tapi kisahnya kalau kita cerita tu, kita cerita dulu peribadi lah ataupun fizikal Rasulullah ni macam mana. Okey. Yang pertama kau kena tahu Rasulullah ni handsome. Handsome memang handsome. Muka dia kata wajah dia ni macam bujur sikit. Dia tak cengkung, dia tak tembam. Jadi kulit dia ni putih kemerah-merahan. Rambut dia pula ikal mayang, lebat, rambut lebat, ikal, dia tak lurus macam ni, dia tak juga ikal yang apa namanya? Merotot tu panggil bahasa Arab dia. Dia bukannya ikal macam orang kulit gelap kan. Dia ikal mayang yang lembut. Macam orang Melayu ada kan, sebahagian kita ada juga orang Melayu kita. Kemudian lagi mata hitam dia memang pekat betul. Mata putih dia tu ada merah-merah sikit. Lepas tu dia tak tinggi mana? Dia tak tinggi yang tinggi sangat. Dia atas pada sedang, tapi rendah sikit daripada tinggi betul. Kalau tinggi betul macam contoh Sayyidina Umar tinggi betul, tinggi betul. Dia rendah sikit. Dia sedang-sedang lah, sedang-sedang. Dia atas pada sedang, dia rendah daripada tinggi. Kemudian bau wangi. Orang kata kalau Rasulullah berjalan, kekal bau tu beberapa hari. Bau Rasulullah tu kekal beberapa hari kat laluan tu. Lalu Rasulullah berbau wangi, bau kasturi. Dia apa lagi? Uban Nabi tidak melebihi itu kena start out. Lupa. Tak apa. Uban Nabi ada beberapa, saya tak pasti beberapa. Tapi tak banyak, tak semua beruban. Tak, dia ada beberapa helai sahaja yang beruban. Kemudian janggut ni tebal. Boleh bayangkan janggut tebal. Lepas tu muka dia kan, muka semua rambut tebal. Lepas tu rambut pula ada kata walaj, dia ada wafrah sampai cuma telinga, panjang ni kalau dibuat kiri kanan sampai kiri kanan telinga ni, cuma telinga. Yang kedua yang pakai tengkuk, limmah. Yang ketiga bahu lah, jummah. Yang tiga lah, dia tiga style. Kalau panjang sampai sini je panjang dia pun. Tapi biasanya memang sampai cuba telinga. Kalau dibuat biasa je, sampai telinga. Kalau dibuat kiri kanan. So buat rambut kiri kanan, lepas sampai sini. Memang nampak handsome macam. Memang handsome. Kemudian apa lagi? Lepas tu kulit dia tu, kulit tak. Rasulullah tu sendiri dia pancarkan cahaya. Maksudnya kalau malam-malam, kalau isteri baginda ada kisah yang jarum jatuh, lepas tu Rasulullah masuk bilik tu, dia nampak jarum tu. Maksudnya kulit dia tu ada cahaya. Memancarkan cahaya sikit. Handsome, lagi handsome pada Nabi Yusuf. Kita katakan kalau Nabi Yusuf ni umpama matahari, maksudnya kalau orang tengok yang kisah potong tangan tu kan, potong jari tu. Tu Nabi Yusuf Nabi Yusuf. Okay. Nabi Muhammad pula cantik dia macam bulan purnama. Orang tengok dia tak sampai jadi macam tu. Tapi orang jadi redup, macam pandangan dia redup. Suka tengok dia lawa lah, cantik. Dia apa lagi? Itu antaranya lah, antara fizikal Rasulullah lah. Nanti kita akan cerita pula khusiat semua. Bila selesai tentang tu semua, baru kita masuk tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey. Itu sajalah. Okey. Baik, kali ini jumpa kami pada episode seterusnya. Umrah bukan yang termurah, tapi InsyaAllah yang terkena.